Ada yang tanya, kalau buat bajet kewangan, duit KWSP yang ditolak dari gaji kita tu, adakah dikira sebagai simpanan? Jawapan dia adalah tidak. Potongan KWSP bukan dikira sebagai simpanan dari gaji bulanan kita. Kenapa? Sebab duit tu bukan you yang pegang. Duit tu disimpan oleh KWSP. Bukan duduk dalam bank ataupun e-wallet you. Jadi, bila kita nak kira-kira simpanan, kita kira apa yang kita boleh simpan secara aktif daripada duit bersih yang masuk dalam akaun bank kita. Tapi simpanan KWSP tetap penting. Sebab itu adalah savings jangka panjang untuk hari tua kita waktu kita nak retire nanti. Contohlah ya, gaji kasar you adalah RM5,000 dan cawangan pekerja adalah 11%, majikan top up 12% sebab gaji lebih daripada RM4,000. Jadi kalau dalam masa yang sama, you pun simpan 20% daripada gaji bersih you pula, sebenarnya you tengah simpan lebih kurang 45% daripada pendapatan bulanan you setiap bulan. Itulah power dia. KWSP bukan untuk belanja bulan-bulan depan, tapi ia adalah untuk savings masa depan, masa you dah tak kerja lagi. Jadi bila you buat bajet, tolong bezakan antara simpanan jangka pendek macam emergency funds dan juga pelaburan dengan savings jangka panjang macam KWSP. Bila tujuan dia lain, pengiraan dia pun lain juga. So you guys nak tak I buat satu breakdown formula bajet ikut gaji dan bezakan antara simpanan aktif dan juga cawangan KWSP. Komen je, nanti I buat video kira-kira terus dekat atas skrin ni.